Adakah korang tengah mencari motor sport bike bersisi 250 yang sesuai dengan gaji korang yang tak seberapa tu? Cari lah. Mengintroductionkan belakang saya CF Motor SR Lite 250 untuk korang semua. Tengok video ni. Korang mungkin tanya saya, Abang, okey ke motor ni bang? Okey. Saya okey. Abang, motor ni lawa tak bang kat depan dia? Lawa? Saya lawa. Abang, harga dia murah tak? Murah. Murah, sila murah. Bang, motor ni laju abang? Laju. Bang, kalau beli motor ni apa yang dia bagi lagi bang? Dia bagi. Takkan tak bagi kan? Dia baginya. Bang, saya tinggi 145. Boleh ke sampai motor ni bang? Tak sampai. Bawa bantis. So, yang pertama sekali dia bagi sekali dengan ABS. Depan belakang. Jangan risau. More fun. Dia bagi keseronokan lah orang cakap more fun. Dia bagi dengan pilion pecah ke langit. Dengan ready position yang agak agresif. So, benda yang paling saya minat sekali dekat depan dia, nampak macam penjahat. Jahat sangat. Tapi yang tak bestnya, dia datang dengan tanduk penampar side mirror kereta orang. Dengan berketangkian 12 liter. Boleh tahan. So, for your information, motor ni ada ready stock. Dah lama kat kedai. So, kalau korang berminat, nampak beg biru kat bawah. Isi nombor korang. Nanti saya akan layan korang satu persatu. Hans? Yeah.